Okay, Assalamualaikum. Korang mesti dah kenal aku. Tak payah kenal nama aku dah. Tak ada. Nama aku Aidil. So hari ni kita nak review kereta Wajah Escape. Betul kan? Betul. Okay. Kacau lah satu dapur ni. Satu dapur. Orang nak interview. So kenalkan nama awak. Nama awak siapa? Just panggil Kimi je lah. Tapi selalu orang panggil aku Escape lah. Sebab ya nama kereta kan. Asal tu? Kenapa dengan Escape? Sebab aku backstory Escape? Backstory Escape? Backstory Escape selalunya orang akan selalu sebut escape from reality kan. So aku ambil perkataan escape lah sebab aku pun ada banyak background ni, ada banyak masalah. So aku jadikan kereta ni tempat lepas emo lah. Jangan lepaskan ke orang, lepaskan kat kereta. Kira polis bad boy lah. Lebih kurang. So kalau kereta rosak pun kau repair lah. Repair, jaga. Jaga lah. Sekarang apa kata you explain luar exterior. Exterior mostly tak ada apa lah. Cuma Tak ada apa? Tak ada apa sebab memang body kosong. Okay. Cuma kita matchkan dengan rim Rotiform Rossi lah, 2 piece 9JJ deep dish. Macam tu je lah. Luar tak ada apa sangat lah. Now suspension pula pakai adjustable ke sport spring? Kita pakai adjustable lah. Kita pakai D2 4 spring, kita pakai 4K. Setup 4K. Setup 4K. Sesuai untuk daily lah. Sesuai untuk daily. Tak melantun, comfort pun comfort. Itulah. Kenapa macam rokok? Macam rokok lah. Tengok ni. Satu je soalan Ni macam batang rokok tau ni. Macam batang rokok. Satu je soalan saya. Tadi awak sampai kenapa awak suka sangat gantung minyak? Tu kita buat speed limiter lah. Kiranya orang kata tempat sempit jalan perumahan jangan laju. Kita speed limiter lah. Bom. Bang ni bukan sepang bang. Bukan lah. Bukan sepang. Boleh lah tu. Bukan sepang pit tau. Ini kat test tau. Patuh had laju. Bagus. Janji seatbelt ada pakai signal. Betul. Saya suka. Hashtag signal tak beli asing. Okay, so sekarang dah cerita pasal luaran semua. Apa kata sekarang kita cerita pasal engine pula. Apa mod yang you buat kat engine? Engine asalnya kalau semua orang tanya kita akan jawab standard je lah. Tapi sejujurnya lah. Sejujur lah pada hati. Dia guys, biasa orang kata standard ni menipu tau. Dia dah menipu dah ni. Yalah. Okay, engine ni Apa first thing first yang awak buat lah? First kali kita terus drop overhaul. Kita buat upsize lah. Piston kita bagi oversize. Valve tu kita ada buat korek sikit. Kita ada polish sikit. Buat polish pot lah. And then engine ni pun banyak tukar internal lah. Kita bagi dia tahan lah. Kita bagi tukar conrod pakai Carrillo, piston forge. Tapi oversize sikit lah. Berapa mm kita tak nak bagi tahu lah. Kereta slow je. Kereta slow je guys. So dengar guys, kereta slow je. Exhaust semua sistem semua banyak yang standard lah. Cuma kita tukar tabung tengah, kita pakai straight flow spiral. And then kita pakai blast pipe 3 inci macam tu dekat quarter belakang lah. Kita buat macam tu je lah, pipe belakang. Gearbox kita pakai F4A42 daripada Lancer. Kalau asal dia kita pakai Invex. Tapi Invex ni dia punya ratio dia agak pendek. So engine tu cepat mengaum kan. So far boleh lah. Nak kata laju pun tak laju, slow pun tak slow lah. Sedang-sedang lah. Sedang-sedang lah. Sedap-sedap di bawah lah. Itu je lah kot. Throttle body asal, cuma dalam ada korek sikit. And then open port. Itu je lah. Nampak je standard. Slow. Tapi sebenarnya tak. Dia kereta ni guys, dia slow tapi driver dia laju. Driver dia laju. Jiwa Jangan kelajuan. macam tu. Dia corner baring 18 tak goyang. Macam mana nak guna baring 4 Saya layar? kena baring. Dalam kereta kau baring macam tu kan? Pulak dah. Pulak dah. Baik Kepala tau. Cantik. Boleh tag YouTube Zigaraj Palatau on. Tag Zigaraj Palatau on. So memandangkan kita pun dah tahu luar dan dalaman kereta Wajah Escape ni. So di sini saja kita berakhir di sini. Bye guys. Ciao.